isteri saya pun dulu bila dia kecil kan, dia pun miskin. Okey. So dia kata kita dua dulu kan miskin. Kalau kita balik HDB satu room pun tak apa. Saya tak tak takut. Why pada November 2014 you decide untuk keluar daripada Mediacorp? Selepas 20 tahun you dalam Mediacorp. Full time kan? Ya, full time di Mediacorp. So sebabkan aku boleh buat drama, boleh buat komedi, boleh buat reality, boleh buat children show, boleh buat banyak-banyak show kan. Saya selalu kerja. Okey. Wangnya bagus kan? Endorsement semua bagus. Okey. Tapi saya ada keluarga, saya ada anak-anak. Anak berapa orang? 3 anak. 3 anak. Isteri So satu. Yelah. Betul ke? Saya cek dulu. So saya macam risaulah sebab tak nampak saya punya keluarga. Selalu kerja. Saya dah balik rumah, semua dah tidur. Bila sebelum dia bangun, aku dah pergi kerja. Anak nak membesar depan mata tak nampak. Tak ada lah. family nampak. time lah, tak ada family Semua time. diorang punya birthday lah, wedding anniversary lah, terlepas. semua lepas. Tak boleh celebrate sama Yalah. So aku fikir okey tak apalah, aku kan bapa mesti provide kan. Okey tak apa jangan macam itu. Tapi bila yang third one dilahirkan 2013, saya ingat takkan dia pun sama macam itu juga kan. Aku nak macam be a different father to her kan. So saya cakap dengan isteri saya lah, saya nak macam step down, macam do part time, tapi saya takut nanti macam kalau saya tak full time tak ada kerja. Ya, betul. Betul. Station boleh kata not full time lah, don't give you job lah. Kenapa tak terus jadi kontraktor betul? Gila. Sengit umur orang Dia tu berlakon bukan berkontrak. Rumah collapse. Aku boleh buat kecil punya model. So aku takut tau. Okay. Habis isteri saya pun dulu bila dia kecil kan, dia pun miskin. So dia kata kita dua dulu kan miskin. Kalau kita balik HDB satu room pun tak apa. Saya tak tak takut.